Ini kisah benar yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang 3 lelaki yang diuji oleh Allah melalui kehadiran malaikat dalam bentuk manusia. Dan daripada 3 orang itu, hanya satu yang benar-benar lulus ujian nikmat. Sebelum kita mula, tulis Allahu Akbar di ruangan komen. Moga setiap yang menulis dan yang membaca dikira sebagai pahala di sisi Allah. Ada 3 lelaki, seorang berkusta, seorang botak dan seorang buta. Maka Allah mengutuskan malaikat kepada mereka satu demi satu. Malaikat mendatangi lelaki pertama iaitu si kusta. Lalu bertanya, apakah yang paling engkau inginkan? Katanya, aku mahu kulit yang cantik dan agar penyakit ini hilang. Maka malaikat menyapu kulitnya dan serta-merta dia sembuh. Kemudian dia diberi si ekor unta betina sebagai permulaan rezeki. Kemudian malaikat pergi kepada si botak. Dia juga meminta agar rambut tumbuh dan hilang rasa malu. Malaikat menyapu kepalanya dan rambut pun tumbuh dengan elok. Dia diberi seekor lembu sebagai harta. Akhirnya malaikat menemui si buta. Dia hanya meminta satu perkara. Aku ingin melihat semula. Lalu malaikat menyapu matanya dan dia terus celik. Dia juga diberi kambing sebagai rezeki. Tahun demi tahun berlalu, ketiga-tiga mereka kini kaya. Unta, lembu dan kambing memenuhi lembah mereka. Kemudian malaikat datang semula. Kali ini dalam rupa seorang miskin yang lapar dan memerlukan bantuan. Pertama, dia pergi kepada si kusta dan berkata, wahai saudaraku, aku miskin dan lapar. Berilah aku seekor unta demi Allah yang pernah memberi kepadamu dahulu. Tetapi si kusta menjawab, hartaku ini hasil usahaku sendiri. Dia lupa siapa yang menyembuhkan dan memberi. Kemudian si botak, dia juga menolak. Dan juga lupa dari mana datangnya nikmat itu. Akhirnya malaikat mendatangi si buta. Sebelum sempat berkata apa-apa, si buta menyambutnya dengan kata-kata, ambillah apa saja yang kau mahu. Dulu aku juga buta dan Allah yang memberi segala-galanya. Malaikat pun berkata, sesungguhnya engkau telah lulus dalam ujian ini. Semoga Allah memberkati hartamu. Daripada 3 orang itu, hanya seorang yang benar-benar bersyukur. 2 yang lain gagal apabila diuji dengan kesenangan. Mari kita ambil pengajaran. Syukur bukan hanya di bibir, tetapi pada tindakan ketika nikmat datang kepada kita. Jangan lupa tulis Allahu Akbar di ruangan komen sebagai amal zikir. Dan jika anda suka kisah seperti ini, tekan butang suka dan subscribe untuk lebih banyak kisah Islamik yang menyentuh hati.